Jika anda bercita-cita untuk bersara pada umur 60 tahun sebagai jutawan dengan simpanan sekurang-kurangnya RM1 juta, kena mula menabung daripada sekarang. Dengan pulangan simpanan tahunan sekitar 9% bila anda bermula menabung pada umur 20 tahun secara konsisten, anda hanya perlu menyimpan RM250 sebulan saja. Berbeza jika anda berumur 50 tahun, anda perlu menyimpan sebanyak RM5,200 selama 10 tahun untuk cecah simpanan RM1 juta. Di sini ada dua kesimpulan yang kita boleh lihat. Pertama, lebih awal anda mula menyimpan secara konsisten, anda tidak perlukan duit yang banyak untuk menyimpan setiap bulan. Yang kedua, anda perlu mencari platform simpanan yang boleh memberi anda pulangan 9% untuk membolehkan anda menyimpan dengan jumlah yang kecil. Pulangan ASB adalah 5.5% dan tabung haji sekitar 3.1% sahaja. Alternatif yang terbaik dan selamat adalah kita simpan dalam bentuk emas fizikal, kerana keuntungan emas fizikal adalah 100% daripada kenaikan harga emas. Jika anda semak kenaikan harga emas dalam data di goldprice.org, anda boleh lihat kenaikan setinggi 628% selama 20 tahun atau secara purata lebih 31% setahun. Dengan bayaran zakat 2.5% setahun, nilai simpanan anda masih berbanding dengan portfolio simpanan yang berisiko rendah tadi. Dengan Public Gold, anda boleh mula menyimpan dengan bajet serendah RM100 di dalam akaun emas Gap Public Gold. Simpanan emas ini adalah 100% emas fizikal dan anda ada pilihan untuk menyimpan sekecil-kecil 5 gram ataupun sebesar-besar 1 kilogram. Untuk bermula, anda boleh tunjuk pin video saya untuk daftar akaun emas atau isi je beg biru dekat bawah ini. Saya akan bimbing anda journey menyimpan emas di Public Gold. Why not start simpan emas sekarang? Nanti yang kaya ada 1 juta, anda juga.